Hari ni kita ada sebiji kereta. Dah nak raya dah. Yang mana nak check bunyi. Okey, contoh macam ni. Bila tekan brake, tu dia bunyi. Dia bunyi. Bunyi macam tu. Ada masalah brake, nak skim brake, nak servis brake, nak cat brake caliper, nak upgrade brake, tengok tu. Ni kalau hari raya malu kalau bunyi macam ni. Cii bunyi tu. Tengok. Sini lagi kuat. Okey, kita buka dulu apa masalah dia. Kita tengok. Yang mana nak upgrade pun boleh. Tengok, Brembo memang banyak kat sini. Kalau dah buka, nak upgrade boleh, nak skimming disc boleh. Sempena raya ni kedai tak ada buka, tak ada cuti Buka macam biasa, full buka. Okey. Enjin bay banyak pagi-pagi ni. Yang mana nak datang, nak servis minyak hitam, nak cek bunyi pakai mesin, kita ada cek bunyi pakai mesin. Yang ni kita boleh cek bunyi pakai mesin. Lepas tu ni yang mana nak cat caliper, cat pun dah standby dah. Warna macam-macam ada. Warna macam-macam ada, boleh pilih warna. Tu yang mana nak servis aircon. Nak servis aircon boleh datang Ni untuk nak servis aircon lah. Servis aircon, top up gas. Okey, ni sebiji ni Honda ni dia nak check boost lah. Check boost dia. Bahagian mana yang rosak. Yang ni minyak hitam. Minyak hitam pun semua jenis kita ada. Idemitsu, Honda, Miller, Motor, Liquid Moly. Ada. Ni yang mana nak upgrade Brembo Brembo kita ada depan dan belakang untuk semua jenis kereta lah. Daripada Sport Range 15, brake caliper spoon pun kita ada. Warna boleh pilih lah, macam-macam warna kita ada. Sekarang ni dia tengah nak buka. Buka tengok apa masalah bunyi. Masalah bunyi. Kita punya wedding set. Wedding pack kita. Ini asal dia. Okey dah. Sekarang ni dia tengah buka lah. Kita nak tengok asal bunyi tu berpunca daripada mana. Tapi kita dah detect dah tadi, rasa daripada brake lah. Brake caliper, brake disc. Kita tengok brake pad dia. Okay, yang ni Honda lah. Dan CVFD dia tengah check lah. Telegram 780. Bang, kita buat sekali dengan harga pun sekali. Bila ini bahagian ini dah renggang, dah baru, ini pula akan jadi tapi kalau bahagian depan belakang itu pun memang ada kecilan. Minyak hitam pun dia orang ada servis kat. Minyak brake, okey. Yang mana tak pernah tukar minyak brake, minyak gearbox, nak tukar pun ada. Tengok minyak ATF. Minyak brake Brembo pun ada. Semua brand ada lah.
Yang ni brake daripada kereta biasa, satu piston nak masuk 2 piston pun boleh. Okey, contoh yang asal daripada brake drum nak upgrade brake disc pun boleh. Myvi G3, Kenari, Kelisa, Viva, Ezia. Okey, yang tadi kita tengok tadi bahagian sini ya. Kat bahagian sini dia bunyi. Dia pun dah nipis dah disc. Dia dah nipis. Okay, yang sekarang ni tengah ramai orang cari ni boost Wing Impact Racing Boost nampak dia beza Wing Impact dengan yang biasa punya. Ni alamat, kalau nak datang alamat dia sini. Ini alamat dia. Dia boleh buat apa kat sini? Skimming disc, check bunyi, TV adjustable, check element, upgrade caliper, charge sport rim. Okey, upgrade caliper tu apa? Okey, contoh kereta yang bahagian belakang masih pakai brake drum Ni masih pakai brake drum. Dia upgrade kepada brake disc ni. Lepas tu daripada kecil caliper sampai ke besar. Yang mana pakai sport rim 15 nak brake macam ni. Nampak? Ni bukan stiker bukan stiker. Boleh datang dekat FRF Performance. Yang nak upgrade Brembo, Toyota Hilux, Suprema, macam-macam kereta lah semua. Nampak? Hilux, Triton, Navara, semua boleh. Okey, customer dah mula masuk dah. Pukul 9 ni dah penuh dah. Okey. Satu bay ni dah penuh. Tinggal satu bay lagi masih kosong ni. Mana nak datang boleh datang awal-awal. Mani, bagi tahu harga dulu berapa sana. Dia suruh buka you suruh bagi tahu harga berapa. Brake pad pun tengok, skin disc ke apa, tengok apa. Nanti buka-buka tu. Bagi tahu mana. Oh, ni tengok rupanya brake pad habis bang nampak. Brake pad habis BMW tadi. Ni BMW ni tadi kita tekan brake pad dia habis. Okey, nasib baiklah datang check dekat FRF Performance. Lepas tu bila brake pad ni habis, dekat dalam ni juga ada jual brake pad Brembo. Yang mana pakai kaliper Brembo, nak brake pad dia, kita orang ada. Tengok bermacam-macam jenis lah, brand lah. Bukan Brembo je ada, lain-lain pun ada. Nampak ni. Kita detect dah jumpa dah masalah dia, brake pad habis. Hot depan ni besar ni 120. Kecil 100. Okey, ni bersama. Mak, ambil ni gantung mak, ambil gantung mak. Brake disc dia pun dah haus dah. Kita boleh skim balik Kita boleh skim disc ni tanpa tukar baru. Janji datang dekat FRF Performance. Okey, sebelah dia tengah buka. Yang mana pakai kereta, semua jenis kereta lah. Kalau ada masalah pijak brake, tak pijak brake, ada mengeluarkan bunyi yang tak menyenangkan, boleh datang dekat FRF Performance. Enjin bay masih kosong lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu Kalau dah buat kat sini, buat lawak ambus, buat apa ambus, dia orang ada mesin elemen siap elemen 3D terus. Elemen 3D, dia tukar part-part semua kat sini.
tukar part kat sini, dia buat elemen kat sini. Boleh buat elemen sekali. Jadi yang mana pakai kereta, bukan nak check boost je sahaja, nak check elemen lari ke apa ke, chamber lari ke, boleh datang kita buat. Ni. Kita boleh check, tengok dia punya elemen. Jom kita tengok dekat sikit. Okey. Ni yang sekarang ni tengah ramai orang cari, Wing Impact Racing Boost Wing Impact Racing Boost. Okay, kita tengok mesin elemen dia. Ni, elemen 3D. Dia lagi tepat dah. Lagi tepat. Dia boleh baca kita punya chamber. Okay. Ni nak tukar boost ni. Dah customer pun dah confirm. Dah confirm semua. Okey, tengok. Pomen pun dah standby dah bang Pomen dah standby ni semua pomen ni. Pomen semua dah standby, boleh datang ke bang. Pomen. Ni orang dah standby dah semua ni. Yang sini, yang sebelah sini pun tengok dah standby dah. Datang je pagi-pagi. Kereta ni tadi mari masalah. Dia tekan brake, depend dia bunyi. Okey, kalau masalah begini salam semua. Ya. Saya dari F1 Performance. Okey, jom kita tengok. Kalau masa menekan brake dia ada bunyi masalah dia satu yang paling penting. Dis rotor. Tengok dia dah makan dalam. Dis rotor dah makan dalam bang Okey, tengok di bahagian sini Dah banyak dah. Dah makan. Lepas tu kita tukar brake pad. Brake pad dia pun dah habis dah tadi. Okey, dah habis. Ni brake pad dia. Ni. Kita patut pun dia ada bunyi. Ini bukan dia akan bertahan untuk selama setahun lebih ke, bukan sering ganti, tapi ini dah habis Dia atas pemakaian juga okey. Habis terus bang sampai ke besi, nampak ni. Nampak Sampai ke bila besi. dia makan, dia akan kedudukan dia akan duduk sini. Turun. Nampak? Faham. Dia akan terus makin habis makin okey. Rapat dengan di situ. Itulah kita rekomenkan skim disk, tukar brake pad baru. Tak perlu tukar disk. Tak perlu tukar sebab owner ni dah upgrade Dah upgrade brake daripada asal ke 4-port. Dan juga kita ada masuk Honda FD Honda FD ni nak buat apa bang? Okey, Honda FD ni kita sudah ada Wing Impact Racing Boost. Wing Impact Racing Boost. Customer nak buat ketepatan 100% masa membelok ataupun handling. Kita nak buat roll arm boost, tukar di steering rack sampai belakang Belakang trailing arm nak ke boost sekali. Sebab Honda ni ada banyak bushing Banyak bushing tapi kita nak buat sampai padu. Hari-hari ada, semalam pun ada sebiji. Hari ni lagi. Memang kita dah kalau start masuk dah. F1 Performance kita memang digalakkan kami specialist untuk apa? Bushing. Tak perlu ganti skotol apa-apa. Kita boleh buat balik. Jom kita tengok apa tu Wing Impact. Yelah, ramai orang tanya Wing Impact tu apa? Wing Impact tu apa? Wing Impact. Kita nak tengok dia. Wing Impact kita, okey, I nak tunjuk bandingan. Bandingan ini. Okey, rupanya boost Wing Impact ni. Ini asal Ini asal. Kalau Wing Impact kita full rubber, dia fleksibel Dia fleksibel. Dia main. Dia tak macam ini tak. Ini lembut sangat. Lembut. Jom. Ini Tengok. Ketepatan dia tak ada. Ada orang ingat yang bukan ni tak boleh pakai. Boleh pakai tapi dia tak bagi kepuasan masa handling. Benda ni bukan tak boleh pakai. Boleh pakai juga. Tapi kepuasan itu tak ada. Kalau ini Wing Impact Racing Boost, ketepatan 100%. Dan juga bahan dan kualiti dan bahan dan prestasi dan kegunaan. Itu beza dia. Okey bang, yang mana nak datang? Boleh sini. Boleh datang sini, ni alamat. Nombor telefon 04 600 3839. Ni nombor telefon, boleh share lah nombor telefon ni, boleh share nombor telefon ni. Boleh share, boleh call, boleh datang. Alamat dekat sini Alamat dekat sini. Dan juga sesiapa yang sesiapa nak upgrade brake boleh. Kita dah sedia AP Racing, Brembo,
Semua ada. Semua ada. Okey, sekian dulu. Sekian, terima kasih.